Baik, kemudian kita tengok dalam hadis Nabi. Cerita tentang perang yang akan besar. Yang Nabi sebut, bila berlaku perang ni, 100 orang yang berperang, yang selamat seorang. Bayangkan tuan. 5 juta yang perang, hak li hidup 50,000. Besar sungguh ni perang ni. Bila Ustaz? Tak tahu. Sekarang kau Ustaz nak jadi di ni ayat Timur Tengah? Tak tahu, saya tak tahu. Kalau nak kira perang Iran-Iraq lama dah, tahun 80-an tu. Berapa ramai dalam masjid ni dia tak ingat pun perang Iran-Iraq, dia tak tahu. Dulu Amerika pun pernah perang dengan Iraq juga. Jatuh Saddam Hussein dulu ni. Dulu perang dah. Syam, Syria apa semua perang dah dengan Israel ni dah perang dah. Saya tak sebut habis nama Israel ni Pak Zain, depa buat live lagi, depa kena blok dah. Jadi bila ni kita ni asyik meneka dalam kesamaran. Mai ustaz ni kata lagu ni, ustaz nu kata lagu ni, lalah pening. Tu yang datang satu makcik, dia kata ustaz 15 Ramadan ni, 15 Ramadan ni ustaz, dukhan akan sampai. Dukhan tu apa? Asap. Asap ni tanda-tanda kiamat yang besar. Lan taqum as-sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Takkan berlaku kiamat sehinggalah ada 10 tanda yang besar. Fazakara, maka Nabi sebut ad-dukhan. Satu, asap. Dajjal, akan keluarnya Dajjal. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa dabbatul ard, akan keluarnya binatang yang boleh bercakap. Ini semua tanda-tanda kiamat yang besar yang belum berlaku. Nombor 1 kata Nabi apa? Keluarnya asap, ad-dukhan. Maka datang satu opah ni, dia kata ustaz, dukhan akan terbit 15 Ramadan. Bila? Tahun ini ustaz. Ustaz tak tahu ke? Saya tak tahu makcik. Macam mana boleh jadi ustaz ya? Oh ni parah ni tuan-tuan ni. Saya kata bukan ustaz semua, bukan tahu. Amboi. Saya tak tahu, memang saya tak tahu makcik. Makcik tahu mana? Ustaz makcik abang, 15 Ramadan keluar asap. Oh. Lepas tu kalau dia keluar asap, bila keluar asap, keluarlah Dajjal, kiamat akan sampai. Oh. Lepas tu makcik nak buat apa? Makcik datang sini sebab nak keluarkan duit ASN, ASB. Duit ASB tabung haji semua makcik nak buat keluar. Makcik nak gantikan dengan emas. Sebab bila Dajjal sampai, duit tak laku, yang laku emas. Oh, lepas tu emas tu makcik nak buat apa? Makcik minta lah ustaz makcik simpan. Oh. Lepas tu makcik dah buat dah, belakang rumah makcik dah ada dah, bangka semua dah ada dah ustaz. Maggi, behol semua dah ada. Kalau Dajjal datang pun senang dah. Oh. Habis Ramadan, habis puasa, habis Zulkaidah, masuk Zulhijjah, dia main jumpa pula. Dia kata ustaz boleh tak bagi pondok kat makcik? Saya tanya siapa? Rumah makcik mana? Rumah jual habis dah, beli emas. Itu emas pergi mana? Emas bagi ke ustaz. Minta lah beli emas tu. Ustaz pun lari. Ustaz dengan emas dia lari lah. Sekarang siapa Dajjal? Ustaz tu kan Dajjal? Ustaz tu lah Dajjal, penipu. Dajjal tu makna penipu. Lah tak ada. Ada di sekolah saya lah. Mana? Duk lipak duit tak ada. Ustaz tu pergi mana? Ustaz nu. Bukan kita punya nu. Hak nu. Percaya sungguh kita ni. Kita tak tahu. Janganlah meneka dalam kesamaran. Kita tak tahu. Bila dia main, hadaplah. Tapi sebelum hadap, buatlah amalan soleh. Allah sebutkan tadi Al-Kahfi 110. Amalan soleh itulah yang menjaga kita. Datanglah perang mana pun, datanglah apa benda pun, amalan soleh itu tuan-tuan. Iman awak, amalan awak. Dan jangan awak syirik pada Allah. Jangan cinta pada dunia, jangan bertuhankan manusia, jangan mengambil manusia macam Tuhan. Cukup awak selamat. Nabi kata apa lagi? Maka bila sampai malhamah kubra, perang yang begitu besar, daripada 100 yang join perang, seorang je hidup. Bayangkan tuan-tuan, mati perhabis ni, punya ramai yang mati ni. Maka Nabi kata apa? Sebelum sampainya macam itu, pergilah duduk di kawasan pedalaman.
Jagalah tanah, bercocok tanamlah di tanah, berkebunlah di tanah, belalah kambing, lembu, ternak semua di tanah. Bila berlaku satu-satu musibah, insya-Allah kamu ada kehidupan. Di tanah ada boring, kamu boleh korek jadikan air boleh minum. Di tanah ada tanah, kamu boleh tanam ubi kayu, jagung, pi tanam. Jadi perang kau boleh makan. Tinggalkanlah bandar-bandar, kau pergilah duduk di kampung-kampung. Belalah kambing di hujung kampung, belalah kambing di kaki bukit tu. Agak-agak susah kau makan je kambing tu. Nabi sebut. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, bandar raya besar saja. Bandar raya saja ada berapa juta orang? 5 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta. Agak-agak kalau jadi perang, tuan-tuan nak makan apa? Jadi gempa bumi, nak makan apa? Nak tanam pokok rumah flat, nak tanam ubi kayu, tobat lahum tak boleh. Zaman dulu-dulu mai perang Jepun 40 sampai 45 tu perang Jepun. Orang Melayu kita, orang Islam kita boleh bertahan. Mailah Jepun naik gerek ke, naik apa ke, depa boleh bertahan. Depa ada bendang, depa ada ubi kayu, depa ada tanah, depa ada semua tuan. Ayak telaga pun depa ada. Sekarang kalau jadi perang, tuan-tuan nak cari ayak tak mana? Nak minum ayak tak mana tuan? Ustaz, lauk banyak ustaz. Pilah minum ayak lauk. Sebab tu bila kita faham tentang hadis Nabi, pembangunan di luar bandar, keadaan di kampung jangan diabaikan. Kalau kita faham hadis Nabi, banyakkan pekerjaan di kampung supaya tidak berlaku penghijrahan besar-besaran ke bandar. Kerana bila awak pergi ke bandar, awak duduk satu tempat, bom sampai mati semua orang. Dia akan cari jantung bandar. Dia akan cari pusat bandar. Tuan-tuan tengok perang sekarang, dia tak cari kampung. Dia cari apa? Pusat bandaraya. Jantung bandaraya. Apa yang ada di situ? Tuan-tuan nak lari mana?